lepas mati enjin memang akan keluar bateri alam sebelum shutdown. Dia ada dua solusi lah, okey. Pertama, kita pergi setting, okey. So senang sahaja. So kita pergi ke setting, pergi ke battery adjust. Kat mana tu? Ni, battery adjust. So setting kepada 92%. Set dia. Okey, tu solusi yang pertama lah. Tapi bunyi lagi lah. Oh, kalau bunyi lagi korang pergi ke bateri alam. Kenapa bateri alam bang? Sebab korang set dalam 12.5 sebenarnya. Okey, 12.5, 12.7 memang dah akan bunyi lah bila tutup enjin. Okey, so solution dia turunkan je. Okey, mungkin 12 point. Okey, mungkin nak letak dalam 12 ke. Okey, macam tu lah. Okey, try turunkan. Itu saja. Alright, cara-cara untuk nak matikan alam bateri kalau off enjin. Okey.